Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dikasihi lagi dirahmati Allah Ta'ala sekalian, perkongsian kita pada Jumaat kali ini ialah doa ketika mana berlaku angin ribut. Sebagaimana kita sedia maklum, telah diramalkan dan juga diumumkan bahawa berkemungkinan pada hari ini dan juga esok akan berlaku angin ribut yang menghentam kawasan Sumatera dan juga kawasan Semenanjung Malaysia. So, ada amalan doa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga diamalkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Aisyah berkata, apabila berlaku angin ribut maka Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca doa, Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma fiha wa khaira ma ursilat bih wa a'udzu bika min syarriha wa syarri ma fiha wa syarri ma ursilat bih. Yang bermaksud, ya Allah, sesungguhnya aku pohon kepadamu kebaikan yang ada pada angin itu dan kebaikan yang ada padanya serta kebaikan yang dibawa oleh angin tersebut. Dan aku berlindung kepadamu ya Allah daripada keburukan angin tersebut dan keburukan yang ada dalamnya padanya dan keburukan yang dibawa oleh angin tersebut. Mudah-mudahan dengan kita baca doa tu Allah Ta'ala selamatkan kita dan ahli keluarga kita serta seluruh masyarakat kita, mudah-mudahan dalam keadaan aman dan selamat. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.